Okey, kini saya meneruskan perjalanan dari Pekan Air Hitam untuk menuju ke Kulai. Ni keadaan jalan ada garisan berkembar, jadi kena berhati-hati. Saya tunjukkan jantas itu ada tertulis Maju Johor. Di kanan kiri ni terdapat pokok yang ditanam untuk meredupkan kawasan jalan. Ini saya berada di Batu 21 Kulai. Ni kita nampak ada tulis Kulai sana itu. Ini ialah Pasar Raya Cowboy Kulai. Ni dekat sini kalau kita perhatikan ni Arkib Kulai. Alhamdulillah, cuaca pada petang ini cerah dan kelihatan sinaran matahari begitu terik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di luar sana, di mana juga anda berada, semoga berada dalam lindungan Allah selalu. Kini saya dalam perjalanan dari Air Hitam menuju ke Kulai. Pilihan jalan kali ini ialah saya melalui jalan persekutuan. Ini merupakan salah satu daripada jalan alternatif yang akan saya lalui pada petang ini. Sebenarnya saya boleh membuat pilihan sama ada untuk menggunakan jalan persekutuan ataupun menggunakan lebuh raya. Pada petang ini memang sengaja saya menggunakan jalan persekutuan ini. Jadi untuk sampai ke Bandar Kulai, saya akan melalui beberapa buah pekan kecil. Saya akan melalui Macap, Sempang Renggam, Bukit Batu, Kelapa Sawit dan seterusnya sampai ke Kulai. Beginilah situasinya pada petang ini. Nak belok ke sebelah kiri ni, ini ialah tol Macap. Jadi sebelah kiri ni saya tunjukkan, itu ada tulis Kuala Lumpur dan Johor Bahru, belok ke sebelah kiri. Jadi dekat sini kita boleh masuk ke tol Macap. Jadi kalau tak nak menggunakan lebuh raya jalan persekutuan, kita boleh keluar ke lebuh raya ni. Ini dia tol Macap di sana dan boleh masuk ke lebuh raya balik. Tengok di atas tu, itu ialah lebuh raya tu. Kita nampak di atas jambatan ni, itu ialah lebuh raya utara selatan. Ni ialah pekan pertama daripada Air Hitam menuju ke Kulai. Jadi kita akan berjumpa Pekan Macap. Ni namanya ialah Pekan Macap. Ni lagi bila melalui Pekan Macap ni ada lagi kerja-kerja sedang dilaksanakan, iaitu membina jambatan. Di sebelah sana saya tunjukkan, itu kerja-kerja membina jambatan. Jadi kena berhati-hati, kena ikut papan tanda yang telah ditunjukkan di sini. Sekali lagi dekat sini, kena perlahankan kenderaan. Dekat sini nampak ada tanda 50 km sejam. Ni kita tengok ada lori kontena, lori minyak dan juga kereta. Jadi ini sebenarnya di hadapan itu ada petugas yang mengawal lalu lintas. Jadi sekarang kenderaan daripada arah Johor Bahru menuju ke Air Hitam dibenarkan melalui terlebih dahulu. Okey, sekarang barulah dibenarkan untuk melalui jalan ini. Jadi kita nampak ada lori
Ada petugas di situ dia ada tulis, dia jaga go tu maknanya pergilah. Jadi satu hala saja jalannya. Oh ya, rupanya ada kerja-kerja penurapan jalan di sini. Di hadapan ni tengok bagaimana dia dilaksanakan untuk menurap jalan. Ini ialah ciri-ciri bahawa saya semakin mendekati Pekan Sempang Renggam. Ini pula ialah pekan kedua selepas Macap, iaitu yang dikenali sebagai Sempang Renggam. Jadi kalau sahabat melalui jalan ini, yang pastinya akan berjumpa Balai Polis Sempang Renggam, dan seterusnya di bahagian hadapan itu, terutama di sebelah kiri, dapat diperhatikan sahabat akan dapat melihat stesen Petronas. Jadi kalau sahabat-sahabat nak mengisi minyak, bolehlah mengisi minyak di Petronas ini. Dan apa yang dapat saya perhatikan, jalan ini adalah lurus dan perlulah berhati-hati semasa menggunakan jalan ini. Dan keadaan jalan adalah sibuk sekali. Dan di hadapan itu kita dapat lihat akan ada beberapa persimpangan, terutama persimpangan yang akan menuju ke Lebuh Raya, khususnya masuk ke tol Sempang Renggam. Jadi saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat di mana tolnya itu. Ini kita perhatikan ada papan tanda dan bolehlah belok di sebelah kanan itu. Dan itu ialah papan tanda mengarah ke Plaza Tol Sempang Renggam. Jadi jalan di sini agak lebar. Jadi kita tengok depan tu ada kenderaan, lori dan sebagainya. Jadi mudah sikit untuk saya memandu pada petang ini. Bila melalui jalan ini, saya terkenang kisah lampau. Jalan ini adalah merupakan jalan yang sangat bahaya pada ketika itu. Saya pernah terlibat dengan kemalangan dengan sebuah kenderaan, iaitu lori tanker. Ketika itu kenderaan saya total loss. Cuma saya bernasib baik kerana masih diberi nyawa lagi untuk terus hidup. Sehingga itu saya teramat fobia dan hampir lebih setahun saya tidak melalui jalan ini. Itulah fobia yang saya alami bila saya melalui jalan ini. Sahabat tengok berapa banyak lori, ada satu, ada dua lori, kemudian diikuti dengan kereta dan juga kereta dekat sini. Ini memang tak dapat dinafikan, jalannya memang sibuk dan ini merupakan kawasan kemalangan ya. Di hadapan ini kita tengok akan ada satu sempang masuk ke Felda Layang-Layang. Ini saya tunjukkan di sebelah kiri ini sempang ke Felda Layang-Layang.
saya dah masuk ke kawasan Kulai. Jadi selamat datang ke daerah Kulai. Jadi sekarang ni saya dah berada di daerah Kulai. Itu ada tulis perkataan Kulai. Kita tengok berapa kilometer lagi untuk sampai ke Kulai. Dia ada 27 km. Johor Bahru tu 60 km. Jadi ada 27 km lagi untuk sampai ke Kulai. Kita tengok ada berlaku pencemaran dekat sini, nampak tu dia keadaan jalan seperti ini. Ini keadaan jalan. Kita tengok sampai ke sempang layang-layang tu. Cuba perhatikan apa yang ditunjukkan kat situ. Tu kita tengok layang-layang Kelda Bukit Permai. Itu kita boleh belok ke sebelah kiri. Ni sempang layang-layang dan juga Kelda Bukit Permai. Itu yang ada nampak lori merah ni. Sekarang ni pekan yang seterusnya ialah Bukit Batu. Ni dia dapat saya tunjukkan pada sahabat-sahabat, pekan kecil selepas sempang Renggam tadi. Jadi bila sampai ke sini, kita nampaklah di sebelah kanan ni ada stesen Petronas untuk Bukit Batu. Dan kita lihat banyak juga kenderaan yang lalu dekat sini ni. Suasana Bukit Batu, pekan Bukit Batu yang dapat saya rakamkan pada petang ini. Dia merupakan sebuah pekan kecil saja. Cuba kita perhatikan pada papan tanda tu ada 21 km ke Kulai dan 54 km ke Johor Bahru. Ini ada lebih kurang 500 meter untuk masuk ke Sempang Plaza Tol Sedenak. Itu ditunjukkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Itu belok ke sebelah kanan. Jadi ini yang dapat saya perlihatkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Kalau nak masuk ke Plaza Tol, boleh belok ke sebelah kanan itu. Ada lampu isyarat tu, warna hijau tu lah sana. Dan saya tetap meneruskan perjalanan untuk ke Bandar Kulai. Ya, kita ada lagi 18 km untuk sampai ke Kulai. Jadi jalan ini saya nyatakan tadi adalah jalan persekutuan. Jadi saya tidak melalui Lebuh Raya. Sengaja saya memilih jalan ini untuk memperlihatkan kepada sahabat-sahabat bagaimana keadaan jalan daripada air hitam menuju ke Kulai. Ini air Bemban tu. Jadi saya tunjukkan kawasan perkampungan air Bemban pada petang ini. Nama di hadapan ini saya tunjukkan sekali lagi ada satu kawasan persempangan yang menuju ke Sedenak. Jadi tengok ada papan tanda itu. Itu Kampung Melayu Sedenak. Ini dia. Belok sebelah kiri ni. Ini ialah menuju ke Sedenak Kulai. Ini Kampung Rahmat. Jadi kita tengok Kampung Rahmat sebelah kanan tadi. Dan ini ialah kawasan pekan kelapa sawit. Ini kelapa sawit, kampung kelapa sawit ni nama tempat kat sini. Jadi keadaannya seperti ini. Itu saya tunjukkan ada perkataan kelapa sawit. Kelapa tu warna biru dan sawit itu warna merah. Jadi kita berada di kelapa sawit sekarang.
Kebetulan pula sebelah lori ini ada membau kelapa sawit. Jadi bila saya memandu di hadapan dari lori seperti ini, memang saya kena jarakkan sedikit kenderaan saya kerana ini amat membahayakan kepada saya. Kita tak tahu apa akan berlaku sekiranya ada emergency brake dibuat di hadapan saya ini. Kini saya sudah menghampiri Bandar Kulai. Jadi di depan itu tengok, kalau nak masuk ke sebelah kanan itu ialah menuju ke Plaza Tol Kulai. Jadi nanti saya tunjukkan bagaimana pin atau jalan masuk ke Plaza Tol Kulai. Ini sebelah sini kan kita tengok ada Lotus jadi di sebelah kanan itu. Jadi kalau nak pergi ke Plaza Tol, belok ke sebelah kanan. Jadi kalau saya menggunakan lebuh raya tadi, saya akan keluar ke jalan ini ni saya akan keluar dan bertemu balik jalan ini. Jadi sama destinasinya. Dan sekarang ada sempang lagi menuju ke Felda Inas 500 meter. Jadi dekat sini saya kena perlahankan kenderaan kerana di hadapan itu ada berjumpa dengan persempangan yang menuju ke Felda Inas. Ni kita tengok belok ke sebelah kiri ni. Ni saya kena lajukan lagi kenderaan. Ada bas di sebelah kiri saya tu, dan di hadapan itu nampak ada lori. Ini saya berada di Batu 21 Kulai. Ini keadaan di Batu 21, dan di hadapan ini sekali lagi saya tunjukkan ada Jantas dekat sini. Ya, kita tengok dekat sini dapat diperhatikan kalau nak sampai ke Bandar Kulai ini, di hadapan ini ada stesen kereta api Kulai. Ini saya tunjukkan stesen kereta apinya. Ini stesen kereta api, kalau tak silap saya stesen kereta api yang baru, tetapi tak pasti sama ada sudah beroperasi ataupun belum. Ini dia stesen kereta api Kulai. Jadi kalau sahabat nak menaiki kereta api, boleh menggunakan stesen ini. Dan di sebelah kanan saya ini ialah terminal bas. Kebetulan sebelah ni ada bas pula. Tu dia, kita tengok ada tulis Terminal Kulai. Okey, ini saya tunjukkan Bandar Kulai. Di sebelah ni ada pejabat pos, dan di hadapan ini kita nampak ada tulis Kulai sana itu. Ini ialah Pasar Raya Cowboy Kulai. Pasar Raya Cowboy ini dia menjual barangan keperluan dapur. Contohnya seperti pinggan, mangkuk, alat-alat pertanian, semua ada di sini. Pasar Cowboy Kulai. Ni dekat sini kalau kita perhatikan yang Arcade Kulai, itu tempat lalu lintas. Kita tengok lalu lintas untuk pengguna motosikal dan basikal. Di sebelah sana kita boleh gunakan, dan ini signboard yang menunjukkan arah ke Johor Bahru terus, dan ke Kota Tinggi belok sebelah kiri. Kini saya dah sampai ke tempat yang dituju. Okay. Terima kasih kerana menonton video ini hingga tamat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Jumpa lagi.